Mana budak-budak ni? Apa? Tak ada apa-apa pun. Dah, jom tidur. Tapi tadi... Ni hadiah untuk korang. Pilihlah. Mati apa saja? Yang ni tak boleh. T-Rex lapar. Makan, makan. T-Rex kuat. Mana boleh kalah? Dinosaur kita orang lagi besar. Mesti lagi kuat. T-Rex lagi kuat. Upin-ipin dah hilang. Macam dah tak ada. Janganlah jumpa dinosaur lagi. Menakutkan. Betul. Tak sangka. Dinosaur dengan dinosaur pun bergaduh. Biasalah tu.
Dah tu. Aku tak apa-apakan korang. Dinosaur boleh bercakap? Mestilah. Kenapa pula tak boleh? Nama aku Brontosaurus. Panggil aku Bro. Saya Upin. Ini adik saya Ipin. Hai. Apa ni? Korang ni dinosaur apa? Ekor tak ada. Sayap tak ada. Nama pun pelik. Upin dan Ipin. Kita orang bukan dinosaur lah. Kita orang manusia. Betul. Apalah dia ni? T-Rex. Bro, kenapa kau lari? Penat kita orang kejar. Takut dengan T-Rex. Dia dinosaur yang garang. Nanti dia makan. Ha? Nasib baik sama kita orang dah tak ada dinosaur. Dah pupus. Seekor pun tak ada. Ha? Mana boleh pupus? Kami banyak pelbagai spesies. Lihat. Elok je dinosaur tu bermain. Tak ada gaduh-gaduh. Ini kawasan kami. Penghuninya baik-baik. Hidup aman damai. Kami menjaga sesama sendiri. Ha? Wah. Apa ni? Kelakarnya manusia ni. Kenapa lari? Tak ada apa yang mengejar pun. Dinosaur tu. Oh, ini Stegosaurus. Panggil je Stego. Dia memang suka bermain dengan benda-benda baru. Tapi dia tak berbahaya. Hai Stego. Hai. Lah, baru nak berkenalan. Dah lari? Apalah. Tak apa. Nanti aku perkenalkan kau dan kau pada penghuni di sini. Tak nak. Mana tahu
nanti kita orang kena ngap. Manusia. Kami dinosaur pun pilih makanan. Tengok korang. Tak selera. Tapi T-Rex tadi? Jangan sebut nama tu. Dia adalah musuh kami. Satu hari nanti, kami akan hapuskan dia. Kenapa kau ketawa? Geli hati. Tadi bila dengar ngauman Tadi bila dengar ngauman dinosaur tu, kau yang lari dulu. Macam mana nak hapuskan dia? Kalau bersendirian, memang aku tak berani. Tapi kalau ramai-ramai, kami boleh hapuskan dia. Oh, inilah sebabnya dinosaur pupus. Dinosaur hapuskan dinosaur. Wow. Misteri ini telah terjawab. Betul. Jom balik. Jom. Kejap. Aku hairanlah. Macam mana manusia tahu wujudnya dinosaur? Sedangkan kami dah pupus pada zaman kamu. Memang manusia tak tahu dinosaur wujud. Sehinggalah kita jumpa di fosil kepala dinosaur. Manusia pun mulalah mengkaji segalanya tentang dinosaur. Fosil? Apa tu? Kalau bro nak tahu, kita orang boleh tunjukkan. Jom, masuk ke zaman kita orang. Yahoo! Di mana? Upin mana? Dah hilang. Macam mana ni? Kita kena cari. Rodek, kenapa ni? Aku diserang. Sakitnya. Dinosaur tu tak habis-habis buat hal. Tak boleh jadi ni. Ini dinosaur yang tangkap kau tadi. Betul-betul. Dia nak serang bro. Kita kena selamatkan dia. Hentikan! Kita dah kalahkan dinosaur jahat. Rodek, kau... Jangan risau. Aku cedera sikit je. Apa dah jadi? Cuba cerita. Mereka tu dikejar T-Rex. Aku selamatkan. Tapi aku pula disambar T-Rex. Nasib baik aku dapat melepaskan diri. Minta maaf. Kedengaran dia marah sangat. Kenapa agaknya? Kita orang tak buat apa-apa. Berani kau masuk ke kawasan kami? Jaga kau. Apa yang kau berdua dah buat?
Cepat, beritahu kami. Sebenarnya, masa kita orang sampai sini... Agaknya, kita dah sampai ke zaman tu. Zaman dinosaur. Betul ke? Mana dan... Agaknya, kita dah sampai ke zaman tu. Zaman dinosaur. Betul ke? Mana dinosaur? Mana? Sabarlah. Kan kita baru sampai. Yelah. Wah! Besarnya. Ini mesti telur dinosaur. Berat. Sebab tu T-Rex kejar kita orang. Memang kita orang yang salah. Tapi kita orang tak sengaja. Maknanya, kita semua dalam bahaya. T-Rex mesti datang menyerang lagi. Kan? Ya, dia nakkan kamu berdua. Upin, nak balik. Betul. Kamu kena balik. Nyawa kamu dalam bahaya.